Assalamualaikum, hai guys, saya YouTube. Kita berjumpa lagi dalam channel Ziman Story. Okey, hari ni projek kita dekat QJ Motor Fortress 350. Apa yang saya nak buat hari ni, saya nak buka cover CVT ni. Saya nak servis sikit-sikit lah CVT ni. Sikit-sikit tu maksudnya servis juga, tapi mungkin tak macam kedai buat lah. Kedai buat dia siap cabut, siap basuh dengan dengan diesel, dengan sabun semua kan. Mungkin saya buat apa yang saya mampulah, sebab saya nak tunjuk basic cara nak buka CVT ni pada korang. Okay. First kali korang kena ada toki Korang kena gunakan toki. Bukan Allen key. Allen key ni pun guna juga, tapi dia lebih kepada toki. Okay. So kita akan guna size T30 Size 30. Nampak ni skru ni? Skru ni 1, 2. Depan ni ada satu lagi, bawah ni terselindung sikit lah. Kedua-dua loop skru ni kita akan gunakan T30 ni. So kita akan buka dia, pusing dia. Kalau ketat, korang kena pakai macam ni tau. Kalau ketat kau kena pusing macam ni. Tapi ni saya dah longgarkan sikit tadi, so senang lah nak pusing pakai tangan. So buka sampai habis Buka sampai skru tu tertanggal habis. Kita dah buka habis tapi dia okey, dah buka habis dah tu. Tapi dia tak nak keluar. Nanti kita tanggalkan cover ni baru dia keluar. Okey, yang ni macam ni kan, ketat kan. Saya belum longgarkan lagi. So korang pakai macam ni lah. Okey, longgarkan. Tu boleh boleh pusing macam biasa. Buka juga sampai habis Nanti saya akan tunjuk perbezaan kedua-dua skru ni. Dia satu panjang, satu pendek. Nanti masa pasang korang jangan salah lah. Alright. So yang ni panjang, yang dekat sini pendek. Okay, dah buka dua skru ni. Yang ni skru masih ada lagi, tapi saya tak boleh nak cabut sebab dia macam sangkut kat situ. Okay, ni nampak ni. Nampak? Kat sini ada satu klip. Dia ada macam klip tau kat bawah ni. Ada pin klip. So korang tarik je lah. Korang tarik macam ni, atas ni. Okay, skru dah jatuh terbuka, nampak? Okay, kita tarik dia keluar macam ni. So yang belah depan ni dia macam sangkut-sangkut tu, pandai-pandai lah korang adjust sampai dia terkeluar macam ni. Okay. So yang ni pin yang saya masukkan ni. Okay, ni nampak. Dengan ni nampak. Dia ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang depan ni dia sangkut macam ni. Sebab dia ada pengikat skru kat sini. Okay. So sekarang ni step seterusnya kita akan buka. Kita kena buka juga ni, nampak ni. Kalau korang nampak ni nampak tak? Dia sangkut tau. Jadi untuk buka cover ni korang kena buka juga sini. Skru ni. Skru ni bawah ni kena longgarkan. Ni 1, 2. Yang filter ni tak payah buka. Kita buka ni, skru ni. Dia pakai toki juga ni. Size 30. Tu dia ada 2 skru tau, satu belah sini. Okey. Dia macam sama panjang tau, tapi sebenarnya tidak. Dia pendek sikit. Pendek sikit. Okey. So sekarang ni tak lepas lagi. Ada lagi satu skru korang kena buka kat belah sini. So jadinya untuk buka skru tu kena buka ni juga. Yang ni pakai Allen key. Yang ini pakai Allen key. Ni sebenarnya skru untuk filter. Okay, size 5. Allen key size 5. Betul lah, size 5. Allen key size 5. Okay, ni satu-satunya pakai Allen key Okay, size 5. Okay, tengok saya punya air filter. Saya punya air filter
Saya punya air filter memang dah modified. Kalau korang tanya kenapa boleh naik standard, boleh naik 170, ini je saya buat. Tak ada buat apa dah, buat ni je. Air filter saya memang dah modified. DIY DIY. Okay, ni kotor, nampak kotor kan? Boleh cuci lah. Cuci je, ambil sabun cuci, keringkan dah, settle. Okay. Habuk, memang habuk masuk banyak lah. Sebab dia udara masuk lebih, dia punya tapis macam tu. Tapi jangan risau. Korang boleh cuci total body korang guna contact cleaner. Just spray contact cleaner dekat total body, dah settle lah. Alright, sekarang ni kita buka ke? Okay. So kita buka skru ni pula. Satu. Oh tak ada, satu je. Okay. Kita buka sama juga. Pakai Toki T30 ni. Okay, nah skru ni pendek. So kita cabut dia keluar. Lepas ni nanti kita cuci lah. Ni kawasan CVT punya kipas So dia akan masuk, dia akan tapis habuk-habuk ni lah, macam pasir-pasir ke, supaya tak masuk dalam ni. Ni pun nampak ni kotor ni. Nampak kotor. Dia kena cuci ni. Nampak? Nampak. Okay. Alright. So kita buka cover ni. Cover ni dia ada skru dekat bawah. Ni nampak? Satu. Lepas tu dia ada dua. Lepas tu kat belakang ni tiga skru kat belakang ni. Jom kita buka tiga skru ni dulu lah. Pendek je skru dia. Dia pun pendek. Dia pendek. So tiga skru ni yang paling pendek lah. Nampak? Yang ni tinggi sikit. Yang tiga ni paling pendek. Okay. So kita boleh tarik dia keluar. Okay. Tarik dia keluar. Yang ni korang tolak ke atas sikit ke. Dah boleh keluarkan dia. Nampak macam ni lah. Macam tu. Okay. So ni dalam ni span ni kau kena cuci ni, bersihkan ni span ni semua. Lepas tu kena jemur bagi kering. Nampak ni pasir ni. Okay. Sebenarnya saya dah pernah buka dah. Saya pernah tukar bearing ni. Dengan bearing ni saya dah pernah tukar. Kenapa korang kena tukar bearing ni? Sebab bearing yang original dia tak lembut. Maksudnya dia tak smooth lah dia punya pergerakan. Original kilangnya. So better korang tukar lah. Okay. Sekarang ni kita nak buka cover ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 batang skru yang korang kena buka. Ni ada tengah ni ada skru ni pakai Toki size T30. Okey. Yang tengah ni dia lebih kepada ikat body dengan kalau skuter dia ada kat tengah-tengah tu dia ada macam satu roller tau. Roller untuk tahan belting. Okey, kita kena buka pakai T8 nampak ni. T8. 12 skru tu kita kena buka pakai spanner T8.
Okey. Skru dekat bawah ni ah. Nampak ni satu tadi dah buka kan? Yang ni kena buka. Pakai Allen key ke? Pakai T30. Pakai T30 Ni skru dia. Okay. So, baru korang boleh buka ni. Ni nampak ni, senang nak buka. Kita longgarkan lah. Pakai T8 Oh, kita dah buka nampak ni. 12 skru. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 skru. Dia semua sama panjang. So korang tak perlu risau lah. Nanti korang nak pasang balik, korang tak perlu risau. Takut terpanjang ke terpendek ke, tak perlu risau. Sebab ada setengah skuter, dia ada skru yang bahagian ni, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang tu tak boleh. Bahagian pendek tak boleh masuk skru panjang. Nanti loose korang punya lubang skru. So yang ni semua sama, 12 skru dia sama. So tak ada masalah. Okay. Sekarang ni, tinggal skru ni je kita akan cabut. Okay. Yang ni, sebab yang ni pakai toki Okay. Alright. Yang ni paling panjang lah. Okay, sekarang ni nak cabut dia keluar. Okay, kalau nak cabut benda ni keluar, ketat, korang jangan main ketuk-ketuk tau. Korang pakai ni, nampak ni. Okay, dia ada kat sini, nampak ni. Ni nampak ni. Okay, ni ada satu sini. Ni pun ada kat sini. Okay. Lepas tu bawah ni pun ada tau. Okay, cara nak buka dia, cara orang kata cara yang selamat lah, tak payah ketuk-ketuk lah. Korang kena congkil je ni tau. Nampak tu. Senang je. Saya tarik keluar, nampak. Yang ni pun sama. Kalau congkil macam ni. Okey, kalau macam ni mungkin dah tak ada ni lah. Macam ni. Ni. Congkil dia, nampak? Okey. Lepas tu dekat sini boleh ni. Nampak? Dia bergerak, nampak? Okey. Bila dia dah renggang macam tu, baru korang tarik pakai tangan. Ni masih ada ketat lagi kan. Okay, tarik, buat lagi sekali. Okay. Jangan paksa ketuk-ketuk nanti pecah korang punya ni. Ni kat sini pun boleh ni. Yang depan ni nampaknya rapat. Kita adjust yang depan ni lah. Dia bukan apa. Kalau nampak skru dia tak? Nampak skru ni? Nampak tu? Skru ni kat bearing tau. Itu yang dia payah sikit nak buat keluar tu. Nampak tu? Bila kita ni, nampak? Nampak dia keluar. Okey. Yang ni dah keluar dah. Jadi bila dah macam tu, barulah korang boleh tarik. Okey. Alright. Okay guys. So dah tanggal nampak ni. Habuk. Ni nampak habuk.
Ni yang kena cuci ni. Sebab kalau kat sini pun dah ada habuk, jadinya ni dekat bowl ni, kelas bowl ni ada habuk. Jadi korang punya kelas, dia bila pusing masa starting pick up tu kan, dia pusing, dia ada tergelincir. Disebabkan habuk besi ni. Habuk yang ada lah. Bila tergelincir tu yang korang punya, kalau korang perasan bila dah pakai motor ni dalam beberapa kilometer, dia akan rasa macam ada bunyi gegar macam tu lah. Lepas tu dia macam lambat sikit pick up dia. Sebab kan ni benda ni, habuk-habuk dah melekat dekat ni. Jadi itu sebab kita kena cuci CVT, kena servis CVT, kena cuci bersihkan. Habuk-habuk ni semua kena keluarkan. Lepas korang servis, confirm lancar je, pulas pergi. Okey. So kita nak buka skru ni dengan skru ni. Okey. Dua-dua ni pakai spana saiz 26 mm. Okey. Tapi hari ni saya tak dapat nak tunjuk sepenuhnya lah cara nak cuci. Terutamanya yang belah ni. Belah ni saya tak boleh buka sebab ni, nampak ni. Dia tak cukup dalam tau. Dia tak cukup dalam. Sebab ni nampak ni panjang tau. Dia tak cukup dalam. So saya cubalah beli. Saya cuba beli 26 juga ni. Nampak ni 26. Dah cantik dah. Dah cukup panjang. Boleh masuk dalam tau. Tapi saiz ni pula. Saiz ini pula salah guys. So hari ni saya boleh tunjuk sampai setakat nak buka yang ni dah. Dia punya bowl ni, bowl. Jadi saya tak boleh nak keluarkan ni yang puli belakang ni. Puli belakang ni saya tak boleh nak keluarkan. Sebabnya kalau saya keluarkan nanti masalah. Sebab ni saya tak boleh buka. So saya untuk mengurangkan tergelincir, kelas tu tergelincir, saya just buka. Hari ni saya buat saya tunjuk buka ni, bowl ni dan cuci bowl ni sampai bersih. Lepas tu yang kelas dalam tu nanti tengok kita bersihkan macam mana. So saya tak boleh nak cuci sepenuhnya sebab alatan saya tak komplit lagi. Okay. So nak buka ni, kalau kau tengok dua-dua ni, dia ada ni lah, nampak ni. Dia ada penahan ni, stopper untuk skru ni supaya tak terbuka. So nak buka ni korang kena ketuk lah. Korang kena ketuk Pastikan korang ada hammer dan screwdriver yang tajam. Tapi yang kuat lah, yang macam ni nampak ni. Ni pun ketuk dah bengkok dah. Jadi korang kena ada yang lebih kuat dah. Okay. Dia akan macam tu lah. Kita kena buka dia ni dulu. Dia punya stopper ni dulu. Habuk-habuk dia jatuh. So yang belakang ni dia tak dalam, dia tak panjang, dia punya sub ni macam depan ni tau. Yang ni boleh buka lah pakai ni. Dan korang kena ada gun macam ni lah. Okay. Saya adjust dia ikut lawan arah jam. Okay, lepas tu korang kena tahan ni. Boleh tahan Okay. Dah buka. Tarik ni keluar. Tu ada washer dia ni, tarik keluar. Okey, lepas tu kita tengok bowl dia ni. Nampak tu? Nampak tu? Nampak? Benda ni nampak. Dia akan sebab ada habuk ni, ni habuk ni kan. Sebab ada habuk ni bila dia cengkam kat sini dia tergelincir. Dia cengkam dekat bowl ni dia tergelincir. Okay. So at least korang dapat bersihkan ni dulu pun okey dah.
Tapi next memang kena cari spana untuk buka ni lah. Sebab kita kena bersihkan juga ni. Ni takut dalam roller puli dia tu ada abuk. Okay. Kau dah tengok kan. Ni lah selap lah. Nampak tu ada abuk hitam juga. Banyak agak abuk ni. Nampak abuk. Bersihkan jugalah sikit-sikit. Nampak hitam tu. Nantilah. Nanti kena cari spana yang sesuai. Ni spana apa dia punya mata ni. Ni saiz ni salah beli. Okey. Saya salah beli saiz ni. Ni dah okey dah. Tapi ni salah saiz. Okey, kita dah bersihkan. Kalau korang rajin dan gosok ni bahagian ni pakai kertas pasir bagi dia kasar sikit lah. Kalau korang nak pikat yang lebih mencengkam lah. Macam ni nampak ni, saya potong macam ni kan. Kalau korang perasan ni nampak saya potong. Ni saya potong. Ni pun salah satu cara untuk bagi dia lebih cengkam. Tapi kat sini ni dah jadi macam licin tau. Ini kalau nak ni gosok pakai kertas pasir bagi dia kasar. Kalau tak korang bawa pergi bengkel, buat garisan melintang macam ni. Bagi dia lagi kasar. Korang punya pick up memang grip, dia punya grip cepat, lepas tu pick up korang memang cepat pergi lah. Itu antara salah satu cara modifikasi yang orang kata sederhana lah, tapi hasil dia sangat memuaskan. Okay. So sekarang kita akan pasang ni balik lah. Sebab yang ni tak boleh buka. Saya tak boleh nak tunjuk seterusnya. Mungkin di next video saya akan tunjuk cara nak buka sampai sini. Lepas tu bersihkan dia punya roller apa semua. Okay. So hari ni jadi separuh jalan lah kita punya kerja. Saya pun minta maaf banyak sebab barang ni baru je buka tadi. Baru unboxing. Tapi tak tahu pula dia punya ni salah saiz. Okay. So kita dah agak bersih. Kita pasang semula lah. Untuk pengetahuan korang, mileage ni baru 8,000 lebih 9,000 pun tak sampai lagi. Saya dah pakai lebih daripada 6 bulan. Rasa dah lebih, saya pakai lebih daripada 6 bulan kot. Jadi dia punya mileage baru 8,000 lebih. Okay. So sebenarnya kat sini ada satu roller tau. Kat sini ada satu roller untuk menahan belting ni, belt ni. Tapi saya buka sebab dia menyebabkan bunyi bising. Ada orang tak setuju untuk buka, tapi saya buka. Saya tak guna yang roller kat tengah ni. Okey, jangan salah ni pasang balik dia punya washer semua kena pasang balik betul-betul. Lepas tu ni ini kalau kau tengok nampak tak ni ada takuk ni. So kena masuk kat sini lah. Yang ni kena masuk kat sini. Jangan korang salah pula. Kalau masuk, dia kan masuk kat situ, dia tak bergerak ni. Tak boleh gerak. Okay. Lawan arah jam. Warna ada jam So, kita ketatkan lah. Ni pegang pegang. Sebelum kita pasang karbon ni, kita kena letak ni grease. Korang tak boleh pakai grease biasa
Untuk CVT kau tak boleh pakai grease biasa. Kau kena pakai grease yang khas untuk CVT Sebab grease yang khas untuk CVT ni dia lebih tahan panas lah, lebih tahan haba. So letak dekat bearing ni. Ni nampak ni sub ni kan? Sub ni kan? Sub tu kat sini tau bearing ni. So kau kena letak grease ni supaya pergerakan dia lancar lah. Okay. So kita akan masukkan semula. Bila korang masukkan ni, yang ni kena masuk dekat sub depan ni, yang ni sub belakang Okay. Atas ni masukkan dulu. Dia macam ni. Okay, lagi satu nak cakap dengan korang. Korang akan nampak macam ni tau, nampak ni. Ni kedudukan dia dekat lubang ni. Lepas tu yang ni nampak ni. Ni. Ni akan masuk dekat lubang ni. Lubang ni. Dia kena ngam lah. Jangan tak boleh masuk kau main ketuk-ketuk pula sampai benda ni pula kemek. Salah lah tu cara tu. So korang kena masukkan dengan berhemah. Okay. Semua benda perlukan kesabaran. Okay. So kita cari yang depan ni dulu. Masukkan dia. Okay, ni dah masuk ngam. Okay. So, kita masukkan ini. Okay. Kau ketuk lah slow-slow masuk. Lepas tu rapat pastikan ni keliling ni, depan ni dengan belakang ni rapat. Atas, bawah rapat. Barulah korang ikat skru. Okay. Sekarang kita ikat skru. So skru dia 12 ni. Kalau nak lagi selamat lah, senang lah. Paling senang lah kan. Dah rapat ni korang ikat skru tengah ni dulu. Ikat skru tengah ni dulu. Okay. Ni skru yang paling panjang tau. Antara semua ni yang paling panjang. Okay. So ikat tengah-tengah ni dulu. Ni paling senang lah. Bila kau dah ikat tengah ni, kau nak ikat tepi ni dah senang dah. Ni semua dah rapat. Okay. Ikat tengah ni. Okay. So kita akan pasang 12 skru yang keliling tu. Ni skru ni kalau korang rasa kering, korang boleh letak ni grease. Yang ni pakai grease biasa tak apa. Skru ni pakai grease biasa tak apa. Tak perlu pakai grease CVT. Okay. So kita pasang semula semua skru lah. So yang ni tadi tengah dah ketat kan. So kita nak ketatkan 12 skru tu, kita mula yang dekat depan ni sekali. Dekat depan ni sekali Sebab yang kat depan ni tadi dia ada macam dia punya soket plug dia tau. Untuk depan ni dengan cover belakang. Sebab tu kita kena ikat kat sini dulu. Okay. Lagi satu sebab tengah ni dah ketat. So yang atas dengan bawah ni kau tak perlu risau, dah rapat. Okay, so sekarang ni kita ikat yang ujung ni lah. Sebab ujung depan ni jarak jauh dengan tengah. Okay, kita ikat. Korang boleh ketatkan terus. Okay. Lepas tu yang kedua yang belakang ni. Sini pun sama tadi. Tempat yang ada soket plug untuk lubang skru ni masuk join dengan yang belakang ni. Dua tempat ni korang kena ikat dulu. Selepas yang tengah-tengah, okey? Alright. Okey, lepas tu korang nak ketatkan, contoh sini, ketatkan sini, jangan ketatkan atas. Ketatkan sini, ketatkan sini. Nampak tak? Sini ketatkan. Okey, lepas tu ketatkan sini. Okey. Okey, so dah ketatkan sini baru bawah dia. Okey, lepas tu yang atas ni. Tadi bawah kan? Ni atas ni. Okey guys.
So settle 12 skru kita dah ikat ketat. So kawasan ni semua memang rapat lah, cantik lah. Semua kalau kita check ni pakai jari memang dia rapat cantik, tak ada yang renggang. Okay, korang boleh praktikkan teknik yang saya tunjuk tadi untuk ikat dia. Kalau korang risau takut nanti sini ada renggang, sana ada terlalu rapat, sini ada renggang, guna teknik tadi insyaAllah. So keliling tu akan rapat. Okay. So kita akan pasang cover ni balik. So kita kena cuci lah sepan-sepan ni semua. Okay guys, sekarang kita nak pasang ni semua pula ya. Okay, nak pasang ni korang ni kena kepak lah. Kena kepak dia sikit. Dia masuk ke sini. Okay. Jari korang hati-hati pula. Jangan pula jari korang tersepit Okay. Kita akan pasang. So kita ikat skru dia lah. Okay. So nak ikat skru dia tadi, korang pilih 3 batang yang paling pendek. 1, 2, 3. Ni dia. So 3 batang yang paling pendek ni, korang ikat yang bawah ni dulu. Sini. Okay. Kita just ikat je dulu, belum ketatkan lagi. Okay. 1, 2 kat sini. 2. Dan 3 belakang ni. Belakang ni ada 1 skru. Okay. So korang ikat, ketatkan semula. Ni samalah. Toki T30. Okay. Jangan ketat sangat pula sebab ni material plastik je pun. Ketat tu kena ada orang kata ketat beragak-agak lah. Jangan beria sangat nak ketatkan. Nanti kan cover plastik ni pecah pula. Dan jangan longgar sangat takut nanti korang bawa laju, dia ada getaran, skru tu loose. Dia terkeluar, hilang pula skru tu. Dah satu hal korang nak kena cari skru ganti. Okay. Cantik. Okay guys, sekarang ni skru ni kita nak ketatkan balik. Dia satu ada dekat belakang, satu ada dekat depan. Okay. Mula-mula sekali korang ikat yang belakang. Sebab yang belakang ni korang macam ni, kena main kepak sikit ni. Nak kena main kepak, tekan lah semualah. Okay. Kepak. Sekejap. Dia tekan ni sikit. Sebab nak masukkan dia punya skru tu, kena tekan ni sikit. Orang kata kena pandai pancing lah. Tu dia. Okay. Masuk betul-betul baru boleh ikat Kadang-kadang korang pusing tengok tak bergerak pun, tak masuk pun. So kena betul-betul lah. Pancing dia betul-betul. Bagi dia masuk dekat lubang dia. So korang ketatkan lah. Okay. Ketatkan, yang belakang dah settle, yang depan pula. Ni pun sama, bagi dia betul-betul masuk kat lubang tu. Okay. Alright. So dah ketatkan ni. Kita ikat yang ni. Ni. Sabun ni pasang semula. Okay, yang ni yang melekuk ni belah depan. Jangan silap. Okay, so kita masukkan macam ni ke dalam ni.
Alright. So yang korang perlu ikat dulu adalah ini. Yang depan ni jangan ikat dulu sebab diikat sekali dengan cover hitam yang lagi satu tu. Cover hitam lagi satu diikat sekali kat sini serentak. So korang ikat ni dulu. Yang ni skru ni. Ni. Ada dulu skru pendek ni kan. Satu dekat sini, satu dekat sini. Kita akan ikat skru ni saja dulu. Kalau korang punya skru ni nampak macam ada karat-karat, better korang letak grease sebab CVT ni dia panas tau. Sebab dia berpusing, dia panas. Better korang dekat skru korang tu letak grease supaya lepas ni kalau korang nak buka balik, nak servis, dia senang, mudah lah nak buka. Sebab kalau dia berkarat, dia agak keras. Takut nanti bila korang buka, dia akan loose. Jadi better korang letak grease sikit supaya next servis korang senang nak buka dia. Okey. Ni air filter ni. Air filter dah cuci bersihkan. Okey. Kalau korang tengok sini ada satu jaring besi. Lepas tu dalam dia ada jaring kedua besi. Lepas tu dalam dia lagi ada jaring halus ni. Nampak? Ada jaring halus. Okey. Siapa yang nak buat macam ni boleh tengok dekat saya punya video yang sebelum ni. Macam mana saya modifikasi air filter ni. Okey. Okey, korang masukkan macam ni kan. Tu korang masuk Korang pasang. Ni kena masuk tau. Ni kena masuk tolak dulu. Macam ni tolak masuk bagi rapat ni. Baru korang ikat skru kat sini. Allen key. Yang ni pakai Allen key Yang ni pakai Allen key biasa. Okey, kat sini. Kita ikat pakai Allen key biasa. Untuk dua skru ni satu pendek satu panjang ni, ini korang nak pasang, korang kena masukkan yang depan ni dulu macam ni. Okey, pastikan ni kebanyakannya orang bila pasang balik yang depan ni dia lupa nak masukkan. Nampak ni, korang tengok betul-betul ni, nampak ni dua ni kena masuk dekat sini. Pastikan kedudukan dia macam ni. Lepas tu baru yang kat sini tadi ada 3 klip tu korang masukkan. Macam tu, nampak? Tekan kat sini. Dia ada 3 tau. Dia tu macam macam lubang macam tu kan, kau kena masukkan. Dekat sini 1, 2, 3. Okey. Lepas tu korang ikat skru yang tengah ni dulu. Kat sini. Okey. Ini adalah skru kedua terakhir kita ikat. Okey. Start sikit. Alright. Lepas tu skru yang terakhir yang panjang ni belah depan. Okey, ikat skru ni. Panjang sikit skru ni. Kena ikat dengan penuh kesabaran. Alright. So ketatkan sikit. Alright, okay. So kotor-kotor ni korang lap lah, nampak sikit kemas. Okay. Nak lagi cantik korang letaklah coating ke apa, black color punya polish tu ke. Okay, bagi smart lah motor korang. Okay guys, so itu saja DIY basic untuk buka CVT cover dengan servis. So kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.